Bubur pulut hitam memang sedap buat makan petang. Jarang orang buat dinner bubur pulut hitam ni. Kali ni saya nak masak sendiri menggunakan produk Rasaku. Ya, mula-mula sekali kita nak cuci dulu beras pulut hitam ni. Lebih kurang dalam 250 gram dah cukup dah. Suku kilo kata orang. Masukkan dalam mangkuk dan kemudian kita cuci bersih-bersih macam kita cuci beras nasi tu. Nak empuk elok beras pulut hitam tu senang saja. Kita rendamlah lebih kurang dalam 4 ke 5 jam. Lepas tu baru kita mula masak. Teruskan air rendaman tu, kemudian kita masukkanlah ke dalam periuk macam ni. Dan kemudian kita masukkan air. Masukkan air secukupnya untuk merebus beras pulut hitam ni. Kalau kurang air nanti mangkang pula beras pulut tu. Agak-agak je. Nyalakan api dan kemudian kita rebuslah beras pulut hitam ni. Bukan apa, kena tengok-tengok juga, takut air kering nanti hangus pula beras pulut hitam tu. Beras pulut hitam pun dah agak nampak nak masak. Bukan masak terus lah, lebih kurang dalam 3 ke 4 masak tu. Kita masukkanlah gula lebih kurang dalam 5 ke 6 sudu besar. Dan kemudian kita masukkan 1 sudu garam. Ya, jangan lupa letak gula Melaka sekali. Pakai 1 ketul macam ni pun dah cukup. Agak kalau kurang air kita boleh tambah lagi. Bukan apa, bubur kena ada kuah-kuah sikit. Kalau kuah tak ada bukan bubur namanya. Dan kemudian kita tutup seketika, kita masak. Dan boleh tambahkan dengan simpulan daun pandan. 1 helai, 2 helai dah cukup dah. Kacau, jangan tak kacau. Supaya dia sebati, aroma dah naik elok. Pekat dah macam tu. Kita masukkan krim kelapa Rasaku. Agak dalam 1 kotak kecil ni 200 ml dah cukup dah. Jangan banyak-banyak sangat. Kan? Agak-agak je, nanti dia terlampau pekat tak sedap pula. Weh, serius weh. Dalam duk kacau ni, dia punya aroma, dia punya warna memang memikat selera lah. Tak boleh tahan tengok bubur pulut hitam ni. Nampak cukup menyelerakan. Menggugat iman pun ada juga. Cedokkanlah masuk ke dalam mangkuk. Boleh tambahkan sedikit titisan-titisan santan untuk menarikkan lagi bubur ni. Lepas tu letaklah bendera hijau macam tu. Jangan letak bendera merah. Nanti abang marah. Baik, jangan tengok saja. Kenalah cuba resipi yang cukup mengancam dan rancak ni. Selamat mencuba.